lampu hampa rendah sangat atau tinggi sangat? Macam mana nak adjust? Tengok video ni sampai habis. Hello guys, Ajak sini. Hari ni saya nak ajar macam mana cara kita nak adjust ketinggian lampu kita. Contoh kalau kata lampu hampa malap. First tengoklah dulu ni kuning ke tak. Kalau kata hampa dah polish, bagi dah sampai jadi putih, sampai dah jadi berkilat, masih lagi malap, boleh jadi lampu hampa ke atas. Bukan malap tapi dia ke atas. Itu pasal dekat jalan hampa tak nampak sangat. Tak pun hampa baru beli lampu, contoh macam ni tengok. Abang ni tengah pasang lampu. Contoh hampa beli lampu sendiri online kan, hampa nak pasang sendiri, hampa tengok lampu tu tinggi sangat ke, rendah sangat ke, hampa boleh adjust. Kita boleh calibrate balik dia punya lampu. Saya tunjuk contoh terus dekat saya ada satu lampu, yang ni Myvi punya. Hampa tak payah nak buka lampu ni, terus boleh adjust, jangan risau. Ni pandangan depan, tengok ni. Nampak? Dekat belah atas ni, dia ada macam lubang boleh masuk screwdriver. Hampa boleh masuk screwdriver hampa. Hampa boleh pusing ke kanan atau ke kiri. Situ je, senang. Hampa buka lampu, suluh dekat dinding kosong ataupun dekat shutter door, atau hampa adjust. Boleh nampak lah dia ke atas ataupun dia ke bawah. So, itu sahaja tip untuk hari ni. Ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita, banyak ilmu kita. Terima kasih. Itu sahaja, thank you, bye-bye.